Bila qamat nak solat fardu, masa mana afdal makmum bangun nak solat? Bagus. Kalau tukang tanya, dia paling banyak pahala, bukan tukang jawab. Ulama-ulama ada dua pendapat yang masyhur. Bila qamat, masa mana bangun? Contoh, kita duduk ni kat gigi. Nah, kadang-kadang ataupun hari lain lah. Nah, mari duduk belaka pahmayang yang sunat kan duduk belaka. Lepas tu untuk bila qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa mana afdal bangun? Kalau tanya harus bangun, bangun daripada awal, tak apa dah mari duduk. Faham lagi? Kau andallah kalau harus. Tapi kalau tanya afdal bangun, dua pandangan ulama. Pendapat yang pertama, afdal kita bangun ialah semasa muazzin mengatakan qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah, kita pun bangun. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, selesai Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, bangun. Dua-dua ni boleh pakai. Faham lagi?